Okey, hari ni kita nak buat tutorial cara nak guna filter dekat TikTok Live Studio, bawa masuk OBS kan. Kadang-kadang dia punya filter tu macam best tapi dia tak boleh link terus ke apa ni, ke OBS. Selalunya OBS dia pakai filter yang ada third party punya kan. Tapi yang ni kalau kita nak pakai daripada TikTok punya filter. Okey. So first kali mula-mula kalau nak buat tentang ni kena ada dua skrin lah. Dua skrin. Ingatkan dua skrin lah. Dua skrin. Dua monitor. Kalau tiga, macam aku pakai tiga. Kalau satu tak pasti boleh buat ke tak kan. Mungkin susah kot atau tak boleh. Kalau pakai dua boleh. Okay, sekarang ni skrin aku ni daripada skrin aku yang belah kiri. Okay, aku ada tiga monitor. Ni belah kiri. Tengah dengan yang kanan sekarang aku pakai ni. Untuk aku tengah record. So aku record pakai TikTok Live Studio. So aku pakai TikTok Live Studio. Aku nak tunjuk macam ni kalau kita pakai OBS. So kita buka OBS dulu. Sekarang dia dah keluar. Okey. Ini nampak ni. Ni aku pakai TikTok ni. So aku buat daripada mula. Tutup ni. Okey, ni aku buang aku buang terus. Aku remove. Display capture aku remove. Okey. First kali kita nak guna benda ni, kita kena, okey, aku kena tunjuk skrin dekat sini. Dekat sini skrin dia. Oh ya, aku dah pindah pergi monitor lain. Patutlah dia tak keluar. Sekejap aku kena pindah monitor dulu. Mana display capture aku? Oh, sorry. Tak ada pindah ni. Oh, bawah patutlah. Yang atas aku pakai. Yang atas. Display capture kena pergi dekat skrin tengah. Okey. Okey, sekali kita dah buka OBS. Yang mula-mula sekali kena buka TikTok Live Studio. Okey, TikTok Live Studio. TikTok Live Studio kita yang ini. Okey, yang ini. So, first sekali pastikan kita pakai dual mode. Okey, dual mode bukan pakai, kita pakai dual mode ni. Bukan pakai yang ini, bukan pakai landscape atau portrait. So, kena pakai dual mode. Sebab kita nak ambil gambar dekat skrin yang ni. Skrin ni. Oh, tak nampak cursor. Kenapa tak nampak cursor? Sekejap, setting. Capture cursor. Okey, clear. Okey, nampak lah. So, kita nak ambil gambar daripada sini. Ini trik bodoh ni kan. Tapi tak ada orang buat, so aku buat. Okey, kita balik dekat display kita yang ni, yang OBS. So OBS, first kali kita buat kita punya window capture, display capture window capture pula, display capture. So display capture yang ini kita tulis main screen. Alright. Okay, main screen kita ambil, katakan kita ambil, aku ambil screen display yang ke 1, 2, 3 yang ni kot. Oh bukan, ini bukan. Aku ambil screen yang lagi satu. Screen kosong tu kat sini. Okay, ni screen kosong tu. So ini monitor aku belah kiri lah. So ini monitor aku belah kiri. Lepas tu kita tambah lagi satu display capture. Tambah lagi satu display capture. Aku kena buang lah ini. Aku punya monitor ni aku buang. Boleh hide tak? Boleh hide. Aku hide dulu. Okay, so clear, korang nampak. Settle lah. Boleh nampak apa aku tekan. So sekali lagi, ni tadi tambah main screen. So kita tambah lagi satu display capture. Kita letak ini TikTok Live. TikTok Live. Senang lah macam tu kan. So okay. So yang ini capture cursor kita buang. Kita buang capture cursor. Lepas tu kita ambil monitor kita yang kita tengah buka TikTok. Alright. So dia jadi, aku lock. Okay, aku buang lock. Okay, ni tak tahu lah. So yang ini dia jadi main, kita copy daripada skrin yang kenapa dia
Oh, ini main screen. Okey. Silap. Okey, TikTok Live ni aku mengimas dulu. So, aku betulkan balik yang ini. Bagi besar. Okey. Aku tutup main screen. So, aku off main screen. Aku buka yang TikTok Live. Okey, sekarang ni kita nak ambil gambar yang ni. Gambar yang daripada TikTok Live tadi tu. Yang portrait tu. Kan yang portrait tu. Sekejap, boleh setting tak? Setting boleh. Aku ambil capture cursor. Okey. Kita ambil yang ini. Kita nak ambil yang ini. Dekat skrin lagi satu. So, kita potong siap-siap. Oh, ni aku potong. Tekan alternate. Lepas tu, kecilkan. Kita crop. Crop elok kan. Crop tercantik. Crop. Tekan alternate. Lepas tu, gerak mouse. Okay, so dia dah ada dah kat sini. Dia dekat sini. Okay. Lepas tu, macam tak apa cantik lah. Okay. So, bila kita buka balik main screen, kita on balik main screen tu, so dia ada. Dia dah ada dah. So, kita boleh letak kat mana kita nak. Kan? Contoh macam biasa kan kita nak live dekat YouTube ke, dekat Facebook ke kan. Yang memang nak pakai filter TikTok. Memang kita boleh ambil filter yang lagi bagus dekat third party. Tapi ini in case kalau kita nak pakai TikTok punya filter. So, tak sini. Okay, tapi dia ada kelemahan. Okay, ni kita mau ambil cursor. Capture cursor kita buang. Supaya bila kita duduk dekat sini, dia tak nampak ada cursor. Okay, dia ada kelemahan dia. Kelemahan dia, kita tak boleh tutup skrin yang ni. Skrin yang daripada... Okay, ni kan tadi aku pakai skrin daripada TikTok kan. Okay, contoh katalah aku minimize. Atau aku buat yang turn off live preview tu kan. Okay, itu kalau kita buat, contoh aku minimize. Pop, dia hilang. Itu kan. So, kalau kita minimize atau kita turn off view tu, dia hilang lah. Dia tak ada. Dia jadi miss. So, kita nak benda tu kekal je. So, yang gambar di TikTok Live tu kita tak boleh buang. Apa pun jadi kau tak boleh buang kan. Kau tak boleh buang. Kau biar je kat situ. Kalau kita nak rendahkan GPU supaya tak banyak guna, kita tinggal lagi disable yang ni je. Enable preview ni kan, kita disable je. So, kita jadilah macam biasa lah. Itu je cara dia kan. So, taklah susah sangat. Tapi dia ada kelemahan dia yang kita tak boleh tutup TikTok Live punya streaming. Dia punya window. Window tu tak tutup. Window ke screen ke application ke tak tahulah, macam tu lah. So, kalau kita nak tukar efek, kita tinggal tukar je lah. Kan kita pergi dekat ni, kita tukar je. Kita tukar je apa kita nak. Kita nak buka kamera tu, kita tukar dia punya efek, filter, segala macam. Jadi gambar singa. So, bila kita tukar sini, dia pun tukar kat sana juga. Kan? So, aku tak tunjuk. Tak ada masalah. Tukar macam biasa. Tukar korang pun tahu. So, itu je tutorial kita. Settle. Bye.